Doktor, macam mana nak banyakkan air ketuban? Korang tahu air ketuban tu apa? Ketuban tu adalah air kencing baby. Bila korang mengandung kan, korang punya perut besar, rahim korang kembang, dalam tu ada baby yang besar, sekeliling baby tu ada air ketuban. Apa yang air ketuban sikit, selalunya kita kena investigate. Kena cari kenapa air ketuban sikit Masalah ibu ke masalah baby? Kalau ibu okey, baby okey tapi nak bantu untuk meriahkan air ketuban, bukanlah meriah sangat tapi berada pada paras normal, kita nak kalau boleh kita punya air ketuban tu area 8 hingga ke 22 cm. So kalau korang nak macam tu, korang kena pastikan hidup korang bahagia. Korang kena selalu positif, korang kena happy setiap hari. Nombor 2, korang kena makan makanan berkhasiat supaya baby kita dapat zat yang terbaik, dapat oksigen yang terbaik, dia boleh besar dengan elok dan dia boleh kencing dengan elok. Kan? Nombor 3, korang kena pastikan kesihatan korang tu optimum lah. Yang ada kencing manis, pastikan kencing manis okey. Yang ada darah tinggi, pastikan bacaan tekanan tu okey. Yang ada masalah anemia, pastikan anemia tu okey lah. HB tu normal. Ada masalah itu kena settlekan. Sebab bila kita ada masalah, dia boleh menyebabkan janin kita dia berada dalam keadaan sedikit tekanan, menyebabkan dia kurang kencing. So kita nak air kencing baby banyak. Bila dia kencing banyak, kan dia akan okey nak minum lagi, dia akan minum air kencing, kan dia akan kencing, minum kencing. Cuba korang buat yang ni. Kalau nak tips lagi, jangan lupa like, share kat kawan-kawan yang sedang pregnant, kita dapat sebarkan kebaikan. Nak tanya apa-apa, boleh drop komen.